Guys, rak yang ada kat bahagian belakang ni dah penuh dah dengan barang-barang review. So, kami terpaksa untuk cari rak satu lagi. Rupanya guys, kat TikTok pun ada juga jual rak. Dan harga dia pun boleh tahan murah. Jom saya tunjuk. Korang tengok ni, rak yang dah sampai. Lebih kurang sama tinggi je dengan saya. Dan korang tengoklah, saiz dia compact je dan senang nak hantar guna kurier. Dan berat dia pun tak adalah berat sangat. Satu tangan pun boleh. Relax je. So, jom kita unboxing kotak ni. Serius aku cakap, rak ni memang simple gila. Korang pun dah tak perlu lagi nak pasang-pasang skru dan sebagainya. Dapat je terus buka. Satu benda je yang korang nak kena pasang adalah tayar dia. Kalau korang tak nak pasang pun, korang biar je, tak ada masalah. Dah siap pasang tayar, jom kita buka rak ni. Senang gila guys nak buka dia. Dah buka, tekan je terus. Sambung bahagian atas dan lock kat bahagian belakang. Lepas lock, rak terus tak ada goyang-goyang lagi dah. Rak ni ada 5 tingkat dan setiap tingkat dia adalah 35 cm. Senang gila pasang guys. Tak sampai 10 minit. So ni antara benda yang aku letak dekat rak. Bawah sekali tu adalah water jet. Atas tu Hycon ice maker. Sebelah dia air fryer. Food dehydrator pun lepas masuk guys. Kotak flash kit pun lepas masuk. Dah atas sekali aku letak kotak TikTok guru. Sebelum korang tanya rak ni ada lampu ke, jom aku bagi tahu siap-siap. Aku gunakan lampu daripada Smiling Shark sebab dia ada magnet dan senang nak lekat dekat rak ni. Lampu multipurpose yang murah dan terang.